Malaysia Negeri FM. Negeri FM, ingat sampai bila. Okey, sekarang ini kita nak ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada Oja and Tenable Band. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul Oja and Tenable Band. Betul, ya betul. Okey tapi sebelum tu kena cerita sikit lah untuk mungkin ni sebenarnya ada persamaan. Perbezaannya ialah nama kumpulan je sekarang. Kalau dulu lebih dikenali sebagai kumpulan Spoon. Ya, betul. Spoon lah Ya. cukup popular dengan lagu Rindu Serindu-rindunya, Memori Sekuntum Rindu, Memori Berkasih. Itu grup lain. Grup cerita yang sama. Okey, kita nak berkenalan dulu dengan Oja and Tenable Band. Ada dari saudara? Saya nak bagi tahu nama dulu ke? Nama. Okey. Jarang orang kenal nama bagi tahu kampung. Nama saya Nurul. Okey. Saya asal daripada grup Spoon dulu. Okey, kita orang ada 3 orang daripada Oja and Tenable Band ni, ada 3 ahli daripada grup Spoon dulu. Anggota asal? Ya, anggota asal. Original. Saya Boy dengan Syahnas. Drama lah. Dia drama, saya 2 orang gitaris lah. Oja and Tenable Band ni adalah satu project band yang kita orang buat lah untuk keluarkan lah sebelum Spoon akan keluar. Sebelum ni memang projek ni khas untuk Spoon dulu. Tapi bila kita ada masalah sikit, kita tukar dulu sementara, kita buat projek band dulu, and then baru kita akan keluar. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan keluar. Betul. Spoon je. Okey, baik. Tadi 3 orang anggota asal Spoon, Nurul, Syahnas dan juga Boy. Ya. Okey, basis untuk Oja and Tenable Band ni. Hai, saya basis. Nama. Saya basis, nama saya Botak. Saya selaku pemain bass dalam Oja and Tenable Band. Kalau dulu sebelum ni bersama Sebelum dengan ni saya bersama-sama dengan rakan-rakan seperjuangan saya, Aboy. Aboy. Aku budak Sempoy. Aku dah Sempoy, apa-apa saja. Apa saja. Okeylah Dan antara boleh dikatakan penaung jugalah, penaung utama. Bukan sebenarnya bukan penaung vokalis saja kan, sebenarnya satu band tu dikira kuat sebenarnya kan. Okey, vokalis untuk Oja and Tenable Band. Ya. Hai, saya Oja. Senang kan tu Oja Nama dah keluar awal. Hai, saya Oja. Okey. And Tenable Band. Nama penuh? Nama penuh saya Orang nak tahu tu. betul, orang nak tahu. Nak tahu. Kau tahu tak? Aku tahu. Kau tahu. Okey, nama penuh saya Daninas Huza. Daninas. Nama sedap tu. Manis namanya. Mana? Seperti orangnya. Okey, kita cerita mengenai kumpulan Okey. Kebanyakannya kumpulan boleh dikatakan yang ramai dalam ni ialah anggota Spoon lah. Kenapa tidak mengekalkan nama Spoon tu? Kenapa ada pula Oja and Tenable Band? Mula-mula tadi saya dah kata tadi kan, Spoon kenapa tak pakai guna Spoon? Sebab kita tak cukup ahli. Contoh macam bassist tak ada, lepas tu vokalis pun tak ada yang asal, yang asal. Jadi saya buat projek lepas tu sebenarnya projek ni saya dah susun setahun, tahun 2014, and then lepas tu kita tak, bukan ada masalah memang ada, tapi tak komitmen susah. Jadi saya nak keluarkan cepat benda ni, projek ni. Jadi saya akan keluarkan projek dulu. Band project dulu. Band project ni kira band project ni. Oja and Tenable Band ni dah band project. Sekiranya satu hari nanti sebab sekarang pun dah keluar single Yes. Yang sekarang ni yang dah disiarkan di Negeri FM, Suara Azan. Ada Cukup Sekali, Menantu Tingtong. Sekiranya project band ni meletup, jadi adakah ia akan diteruskan ataupun tetap juga dalam perancangan? Masih lagi nak pakai tetap Spoon juga? Okey, Oja and Tenable Band dia di bawah naungan Tunumber Record. Tunumber Record adalah kita orang sendiri juga. Director dia pun kita orang juga. Jadi kita ada artis dia. Artis pertama kita lah Oja and Tenable Band lah. Next mungkin Spoon. Next lagi ada artis perempuan. Aboy. Ada Aboy balik. Spin. Sebut spin tadi kan? Spin pun ada. Yang Aboy tadi tu dia macam request ke atau mintaan ke? Dia memang dalam senarai. Memang dalam senarai. Tapi senarai yang terakhir Itu pasal dia masuk Oja and Tenable Band, dia nak try. Pandai. Jadi
perancangan tu panjang. Jadi kita tak berhenti satu pada single lepas tu keluar. Lepas tu lagu pun kita orang dah banyak. Ada dalam 15 lagu lagi sekarang ni. Jadi kita keluar sikit-sikit. Daripada 15 tu mungkin kita akan pecah-pecahkan kepada ni. Sekarang pun dah jadi trend keluar single dah tak buat album. Jadi banyak-banyaklah grup kita akan keluar lepas ni. InsyaAllah. Kalau macam Oja pula sebenarnya kalau dari segi vokalis lagu lah lagu yang dia bawa, dia sebenarnya berkonsepkan apa sebenarnya yang maksudnya yang baru ke lama? Diri sendiri, untuk diri sendiri. Kalau Rojak ni kira macam Rojak jugalah. Okey. Saya betul Rojak. Saya suka boleh kata semua yang saya suka. Semua lagu dan saya cuba menyanyikan satu genre lagu tu dengan cara lagu tu lah. Kalau kata reggae, saya nyanyi cara reggae. Macam tu. Contoh? Contoh reggae lah. Contoh reggae. Ya, sebab kita nak dapatkan untuk vokalis macam ini memang agak susah sekarang. Ya, betul. Ada seorang setengah penyanyi tu dia hanya tumpukan kepada balada sahaja. Betul. Second baru dia tumpukan kepada genre muzik yang lain kan. Sebab kita lebih nak tahu juga genre yang dibawa sekarang. Adakah ia masih lagi mengekalkan konsep lagu-lagu rock jiwang 90-an, rindu serindu-rindunya? Kalau ikutkan dia pendengar ni semua jenis muzik pun ada. Betul kan? Kalau kita tengok Abang Aiman lah. Kalau request kat radio macam-macam ada lah. Kejap ballad, kejap dangdut, semua ada kan. Jadi kalau macam kami khususnya kami memang lebih kepada ballad 90s, 90-an. Lebih kepada itu. Pusing-pusing pun jadi 90-an jugalah. Bukan maksudnya tak ada lagu lain. Ada, tapi cuma trend semasa kan. Dia flash patah balik kan ke zaman 90-an tu. Tapi kalau ikutkan walau macam mana pun maju macam mana pun di Malaysia ni industri muzik untuk tahun 90-an masih lagi menjadi ni sebenarnya tersemat dalam hati pendengar. Betul. Rock macam mana pun, dangdut macam mana pun, dia tetap akan layan lagu rindu serindu-rindunya lah. Betul. Kalau pergi karaoke kan, kalau pergi kenduri kahwin karaoke kan. Tengok pilihan lagu orang. Betul lah kan. Mesti lagu-lagu 90-an juga. Lagu rindu-rindu tu wajib dah. Betul lah. Okey, baiklah, jom kita sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita nak berhibur dengan sebuah lagu yang bertajuk Cukup Sekali. Kita akan bercerita lebih lanjut mengenai lagu Cukup Sekali ini selepas kita berhibur dengan Oja and Tenable Band sekarang ini. Ayo kita berhibur. Cantik mak. Biarlah aku hidup sendiri, tak perlu engkau menagih simpati. Hatiku engkau racuni, cukup hanya sekali. Bertahun cinta yang kita bina hancur
di sini saja, sandiwara sekuntum bunga ku melarang. Oja and Drama Band sekarang ini bersama-sama dengan saya Cik Man untuk petang ni okay, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil tonton TV, layan-layan lah Baskin Negeri FM Okey, kita baru saja berhibur dengan sebuah lagu. Itu single baru. Itu setelah itu di antara lagu projek yang pertama. Single yang projek yang pertama. Okey, cukup sekali. Dia mengisahkan lagu ni mengisahkan lirik bukan saya buat, jadi saya boleh faham sikit masuk lirik tu. Lirik siapa buat? Lirik kawan sekolah kita orang dulu, sekolah menengah. Syarizan Ayub. Nama dia Syarizan Ayub. Lagu ni dicipta oleh saya. Okey, lagu ni. Okey, Nurul. Lepas tu lagu ni mengisahkan apa dah tak ingat dah. Kisah cinta, kisah cinta, ya, kecurangan. Ya, betul. Oja, boleh terangkan tak? Sebab saya tak hafal lirik sebenarnya. Saya hafal kod lagu. Kod gitar je. Saya kod gitar je. Terbayang kod gitar je. Tak faham. Dia kalau seorang lelaki dengar, dalam cerita lagu ni seorang perempuan tu yang curang pada dia. Di atas perempuan tu punya materialistik. Okey. Lepas tu perempuan tu patah balik, tapi untuk kembali dia tak mau lagi. Nah, pergi kau dari sini. Itu maksud cukup sekali dah. Cukup sekali kau tipu aku. Tu kan. Cukup sekali dah, tak ada nak dua kali dah. Takkan dua kali dah. Lagu kena dengar banyak kali. Lagu kena banyak kali Alright, kalau kita dengar balik lagu tadi kan, cukup sekali ni dia masih lagi mengekalkan sebenarnya dia macam kalau pendengar-dengar tadi pun dia boleh menghilangkan rasa rindu sebenarnya. Betul. Pada sekumpulan Spoon yang telah menyepi lebih kurang 15 tahun. 15 tahun. Okey, 15 tahun. Kenapa 15 tahun baru nak keluar balik produk macam ini? Panjang cerita dia, saya pendekkan. Kumpul modal lah. Jauh tu 15 tahun. Kumpul modal lah sebenarnya cerita, tak adalah kumpul modal pun salah satu juga. Lepas tu macam mana boleh terjadinya macam ni, sebab semua orang dah berhenti dah main muzik. Semua semua dah ada career masing-masing. Bila satu hari tu sahabat saya kerja dengan saya ni, dia cakap jom kita jamming sekali kan. Saya kata okey kot, dah lama tak jamming, try. Bila kita orang cuba try, seronok lah pula. Datang balik semangat. Datang balik. Apa kita buat projek. Tu dah bermulanya kita orang membuat projek daripada A sampailah bagi masa dalam setahun ke 2 tahun untuk kita praktis balik, dapatkan mood balik dia punya skill yang dah terlama simpan, dah berkerat dengan gitar pun dah tak ada kan. Betul kan. Jadi mana itu salah satu faktor lah. Kenapa selama berapa 10 tahun tadi? 15 tahun 15 tahun untuk menyepi. Adakah disebabkan salah satu faktor lagi vokalis sebab sedia maklum kan, semua orang tahu kekuatan suara Along kan. Adakah nak mencari tu ataupun memang bila dah tahu Along dah tak ada, mana Spoon berkubur, habislah, tak apalah. Macam tu je macam mana? Itu kena Oja yang jawab. Nak kata mencari tu tak mencari. Bila kita jam-jam tu terjumpa lah. Terjumpa, dia pula sampai. So kita pun tengok ada kerasian, keserasian. Ini bukan kata saya apa yang nak dibandingkan dengan bekas kepenuhan Spoon. Tidaklah, masing-masing ada keistimewaan masing-masing kan. Kalau kata saya nyanyi lagu Rindu pun memang takkan sesedap dia. Macam tu maksudnya. Tapi macam mana yang dia cakap tu ada keserasian lah tu kan. Cuba-cuba menjadi pula kan. Why not? Umur sama. Dia seorang je tua. Botak. Umur dia 40 dah. Saya yang paling muda. pada asal perancangan dia tu yang seperti yang dirancang lah. Tapi di tengah jalan tu mana-mana kita buat kerja pun ada masalah. Ada masalah. So kita mengambil plan B lah. Plan B kan. Kebetulan Oja di Tunable Record pun dia engineer kita. Okey. Dia banyak buat recording.
dia banyak rekod kita orang semua. Jadi bila dia boleh nyanyi. Jadi kita orang tak ada pencari penyanyi pun. Lepas tu kalau kita tengok dia boleh nyanyi, kita masuk je lah, terus masuk buat projek band ni kan. Oh, ialah projek kan? Nama pun projek kan. Kita try dulu tengok macam mana market sekarang ni. Akhir menjadi Alhamdulillah. Okey. Dah jadi album dah. Ingat dulu main-main ajak-ajak datang je kan. Jadi betul lah. Okey, dalam ramai-ramai ni antara Boy tak dapat datang lah Boy tak dapat datang ni. Dalam ramai-ramai ni saya tengok Botak lah. Botak yang paling betul muda sebenarnya. Muka Sebab paling saya kena cool sikit sebab dia orang semua dah berumur pada saya. Jadi yang lain-lain ni dah berumah tangga lah. Semua sudah. Rumah ada, tangga ada semua. Semua ada Alhamdulillah. Okey. Sebab apa saya tanya rumah tangga? Sebab kita cerita pasal ni single yang kedua ni, Menantu Ting Tong ni. Adakah anda semua ni menantu Ting Tong? Kami dalam kategori menantu tintong je. Okey, bila kita sebut pasal Ting Tong ni dia sebenarnya banyak. Kalau kita pergi Ting Tong ni negatif, dia akan ke arah negatif. Positif ke arah positif. Tapi lagu ini Menantu Ting Tong ni ke arah yang positif sebenarnya. Sebenarnya positif. Semua positif. Dia mengisahkan. Mungkin Ojang ni boleh kongsikan sikit. Boleh. Lagu ni mengisahkan menantu macam mana? Masa saya pencipta lagu ni LG. Okey. Lagu dan lirik daripada LG. Lagu ni masa kami buat, dia memang kita nak kisahkan benda macam komedi. Okey. Ting Tong tu maksudnya bukan dia ni gila ke apa kan, maksudnya kelakar. Okey. Betul lah. Kelang kabut Ada Ting Tong kan tu kan. Tapi ikutlah pendengar nak fahamkan macam mana. Tapi apa yang kami nak sampaikan dia macam komedi. Selalu kau ada Ting Tong ah. Oh ya. Macam tu. Dalam masa pasar sekarang. Pasar gitu kita. Lebih kurang macam tu lah. Tapi lagu ni pun dikabarkan menjadi lagu untuk soundtrack drama. Yes, sebuah drama. Okey. Dinyanyikan oleh Ojak Entertainment Band. Yes. Wah, biasanya kalau kita tengok lah lagu-lagu soundtrack untuk drama ke filem ke, dia akan terus boom sebenarnya kan. Mungkin insya-Allah InsyaAllah. Okey. Ada satu lagi lagu yang jadi soundtrack untuk sebuah filem. Telemovie di RTM. Lagu yang bertajuk Suara Azan. Ya, betul. Lagu ni pun disiarkan di Negeri FM sebenarnya. Kalau sebelum azan tu kan. Sebelum azan tu memang siarkan. Itu make sure lah tu. Suara azan, kadang-kadang selepas azan. Memang insaf lah. Insaf Kami kalau dengar di konti tu sambil wirid tu. Okey, tapi kita tak nak cerita pasal Suara Azan. Sekejap saya lagi sebab sekarang ni saya nak dengar sangat sebuah lagu yang berentak Rock dangdut. Dia rock dangdut. Rock dangdut, lagu yang bertajuk Menantu Ting Tong. Jom Ojak and Chernobyl Band. Let's jump. Dua dunia jauh berbeda, kini bertemu menjadi sebuah keluarga. Banyak cabaran juga rintangan, penuh dugaan, didampingi menjadi satu kekuatan. Namun kita manusia punya pelbagai kelemahannya. Menantu
Siaran Negeri FM hingga sampai bila-bila. Selamat petang. Lagi sekali nak diucapkan kepada semua pendengar, Cik Man dan juga Oja Enterable sekarang ini. Tersenyum menantu-menantu di Negeri Sembilan ni, khususnya yang Nyomondo lah. Nyomondo tu apa? Nyomondo ni maksudnya menantu orang luar lah, bukan orang Negeri Sembilan lah. Orang luar kahwin dengan gadis Negeri Sembilan, kita panggil Nyomondo lah kan. Okey, itu menantu Diharap semua menantu, tapi menantu di Negeri Sembilan sebenarnya memang happy go lucky lah. Betul. Dalam aslinya tapi mesti itu lah tu. Happy kan. Happy lah. Ya, macam gitulah. Okey, memang terhibur. Saya di kunci pun cukup terhibur dengan lagu tu dan juga perangai. Okey. Okey, kita nak cerita pasal single yang ini merupakan single yang terbaru, yang paling baru sebenarnya. Betul. Paling hangat paling terkini daripada Oja Entertainment Band, iaitu Suara Azan. Kalau kita sebut dengar tajuknya pun, dia dah memang mengisahkan sebuah lagu yang mengisahkan pasal ketuhanan. Ya betul. Islamik. Oh, tadi cukup sekali itu mengisahkan pasal percintaan. Tadi menantu mengisahkan pasal keluarga. Keluarga ini pasal ketuhanan. Dia rasa insaf. Mungkin dia sebab pengunjung itu. Okey. Kenapa pula dia terus ke konsep macam ini pula? Kita botak lah. Okey, music universal kan. Kita nak pelbagaikan music tu sebenarnya kan. Tapi dalam masa yang sama ada permintaan kan. Yalah. Permintaan daripada mana je? Daripada untuk soundtrack drama Telemovie. Telemovie. Lagu ni pun tak mengambil masa yang lama untuk cipta, tapi dia punya kepayahan untuk mencipta tu. Okey. Dua dekat situ Dia tak lama nak cipta lagu ni, tapi dia kepayahan dia tu. Sebab bukan saya yang cipta, dia Oja. Lagu ni lagu ciptaan saya dan lirik oleh Syahrizan Ayub. Iaitu sama dengan cukup sekali punya penulis lirik. Kami tak berjumpa, cuma guna daripada phone saja, daripada telefon saja untuk maksudnya berhubung dengan penulis lirik untuk bagi lagu, bagi melodi dengan tak cukup tidurnya kan. Sampai dah nak balik tu dah subuh, siap mesej bagi audio untuk buat satu chorus lagi. Dah tukar dah tu, dah pada ada lagu dah. Dah cukup kan? Tukar lagi, tukar untuk menyedapkan lagi. Okey, tapi untuk lagu ni berapa lama disiapkan? Tak sampai seminggu. Mungkin 3 hari. 3 hari je. Lagu tu cerita 2 hari je. 2 hari? Kita mixing masuk 5 hari lah. Keseluruhan dalam 3 hari. Keseluruhan untuk cerita tu 2 hari je. Yes. Sebab lagu ni dia bagi deadline, tapi kita ada banyak kerja dengan Tenor Band, studio punya work lagi. Jadi dah hujung-hujung tu terpaksa siapkan cepat sebab deadline dah sampai. Yalah kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi ilham dalam 3 hari tu settle. Kira 3 hari siang malam berjaga-jaga lah. Makan kat studio, tidur kat studio. Betul. Camping. Okey. Ini maknanya production sendiri. Tenor record. Okey. Itu ada studio sendiri, kita orang semua rekod sendiri. Semua sendiri dah, tak ada cuma mastering di tempat orang lain. Mixing. Alright, tapi yang pastinya Oja Entertainment Band 4 orang jejaka dalam konti sekarang ni, selain daripada Boy, mungkin 5 orang lah, boleh kata 5 orang lah semuanya berbakat daripada segi muzik, ciptaan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bermakna kalau nak rekod pun semua boleh terus ke jumpa ni lah Boleh. Okey, jadi kejap lagi kita akan berhibur dengan single terakhir Suara Azan ni. Tajuknya Suara Azan yang cerita oleh Oja sendiri. Okey. Sebelum kita berpisah, sebab masa mencemburu betul. Sangat cemburu. Sangat cemburu. Gelak-gelak kan. Seronok gelak-gelak ni. Okey, kalau ni kita cerita sikit mengenai perancangan terkini selain projek-projek lain, maksudnya persembahan konsert show. Konsert show tak ada lagi. Rancangan TV ada dah. Lepas tu untuk artis ada yang baru. Ada, insyaAllah dalam masa terdekat ni, dalam bulan 12 ni ada satu. Bulan 1 ada satu lagi. Bulan 12 ni saya sebut sikit je lah. Kemungkinan
Kopratasa. Kopratasa. Kopratasa kita akan keluarkan. Kita akan keluarkan. Kalau tak ada masalah. Itu di antara yang terdekat. Yang terdekat lah. Yang terdekat. Masih dalam mesyuarat lagi. Okey, bulan 1 kita orang dah ni bulan 1 mungkin single daripada X Spin tapi bergrup lain. Okey. Tapi tak tahu nama grup apa sebab tu pun main projek juga. Apa nama grup dia? Kita bedal dululah kan. Bedal. Boleh lah. Bedal band. Space Bar. Bincang-bincang Space Bar. Macam mana dengan Aboy tadi? Aboy dia Aboy tak ada tepi. dia Aboy yang last. Dia nombor yang 800. Saya cerita awak diam. Awak kena diam semua. Saya pun director juga. Abang tahu. Aboy, kita dah berbincang dengan semua kita punya pengarah-pengarah semua. Tapi lagu dah lirik. Kita pun cuba nak buat balik Aboy ni rasanya. Ya, Aboy sebenarnya untuk makluman Botak dan juga kawan-kawan lain, Aboy antara salah satu band yang cukup diminati di Negeri Sembilan tau sebenarnya. Saya pun tak tahu. Kan, dengan harapan dapatlah nasi kandar ke apa kan. Cantik. Sebab lagunya sering kali diminta. Diminta okey nak Aboy apa-apa saja kan. Lagi Budak sempoi. cakap-cakap. Di antara Saya pun tak ingat. Dia dah lupa tu. Ingat. Tempat jatuh lagi dikenangkan. So perancangan tu ada. Alhamdulillah kita dah mula berbincang untuk projek. Banyak sebenarnya 2-3 banyak kerja-kerja di studio, banyak jugalah kita nak uruskan kan. Masing-masing dengan komitmen kerja masing-masing lagi. Yelah kan. Alright lah, tak apa, insyaAllah satu hari nanti akan keluar. InsyaAllah. Baik, sebelum kita berpisah mungkin kalau ada sekarang zaman canggih kan, moden kan, page sekiranya pendengar nak lagi dekat dengan Oja Entertainment Band, macam mana? IG-nya. Okey, kalau siapa-siapa nak hubungi kami terus direct, boleh type facebook.com, terus type Tunable Record Sdn Bhd. Terus itu saja. Yes, boleh. Kat situ boleh message kami kat situ. Rasanya 24 jam kot. Sebab semua handle. Semua handle dalam Semua admin. Semua admin. Jadi apa pun yang diorang tanya, kita orang jawab on the spot. Okey. Siapa yang on kat situ, nanti dia akan jawab lah. Dia akan jawab lah. Sebarang pertanyaan. Kalau ada program-program terkini, projek terkini, semua akan di-update ke dalam Facebook. page. Sekali lagi, Oja. facebook.com Tunable Record Sdn Bhd. Okey, kalau Instagram boleh sama juga, instagram.com Tunable _record _Sdn _Berhad. Dia ada score dia. Dia Tunable Record Sdn Bhd tapi semua underscore lah. Semua underscore. Yelah. Sebab ada beza sikit kat situ kan. Baik. Okey, kalau YouTube ini yang jangan lupa subscribe kami. Kami perlukan subscribe anda sebab nanti bila anda subscribe semua dah akan dapat apa yang kami selalu upload. Sebab dia tengah aktif sekarang ni. Tiap hari ada baru ada program baru kita akan upload dalam Facebook kita. Live semua ada, live streaming ada, live band ada, kita orang ada macam-macam buat video kat situ. Ada apa behind the scene, kita orang buat music video untuk cukup sekali. Suara azan pun ada. Semua ada. Tapi jangan lupa subscribe youtube.com Tunable Record. Ya betul. Tunable Record. Baik. Okey, Twitter pun ada Tunable Record juga. Kalau email pun Tunable Record Gmail ataupun Yahoo. Mudah, satu nama je. Mana sebarang surat menyurat boleh terus Semua senang nak cari. Baik, jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Oja Entertainment Band sudi datang ke konti untuk petang ini. Sama-sama kita borak-borak, sama-sama kita gelak, sama kita Minum kopi, kita jam di konti. Yang pastinya anda semua ni memang cukup bersahaja. Cukup kelakar sekali. Cukup sempoi Tak, kita tak buat ni. Jadi jom kita berhibur dengan lagu ataupun single yang terkini daripada Oja Entertainment Band, lagu yang bertajuk Suara Azan. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Suara azan. Waalaikumsalam. Harap insaf. Rintik-rintik hitam terdampar sepi sekujur tubuhku, sesat di tanah gersang, sempadan kecundang. Moga bertemu jalan untuk pulang. Ku mencari arah
bagai-ku yang tak hilang. Pedomanmu ya Tuhan, aku dapatkan. Peganglah akan ubun-ubunku, putih bersih seperti lahirnya. Selimutkanlah diriku, kiriman langitmu, sebelum terlupus di telan waktu. Hening dan sunyi, sepudahi ke bumi. Di hamparan ini ku berserah diri. Terbayang masa lalu, rintihan kian syahdu. Ku seru namamu, ampuni daku. Menjaga ronggaku dalam hibahnya sendu, kalimat kebesaran naungan dari rumahmu. Ku terdengar berkumandang suara azan. Radio Malaysia Negeri FM.